guys, Assalamualaikum. So sekarang ni kita nak balik. Oh wow. Ke apa? I tak sangka mungkin dia nak involve dah sangat happy macam ni. Diorang balik kampung, nak balik Pening. Oh, nak boleh lekat lah. Oh yes. Vlogger starter pack. Ni bonek penuh, kita bawa iron. Sebab apa? Last time kita orang pergi tadi tak bawa iron. Kita kena berebut je satu keluarga. Lepas tu baju Musin hangus. Sebab dia guna iron yang heat kan. So Musin dah hadiahkan iron yang sangat mahal supaya Aisyah tak rosakkan baju dia. Budak ni for the first time dalam hidup tidur pukul 2 pagi. Dia tak pernah sikit tak macam ni. Adik, mana adik? Dah pakai dah tadi. Dia tak pandai pakai crocs. Dia kena itu kat belakang. Tapi kalau kat belakang macam tak mood. Tak apalah dah nak tidur kasih dah kan. Masuk dulu. Jom, ada sini. Kak. Dia kata dia nak apa? Oh, okey. Abang pampers semua dah tukar. Ni susu kakak. Bismillah. Okay, bye-bye ya guys. Tidur baik-baik ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. I tak tahu kenapa kali ni balik I rasa macam nervous. I rasa macam kita nak pergi ekspedisi luar negara. Kita dengan family kita. No, bukan pasal tu. Perjalanan ni buat I nervous. Okay, dah. Biarkan orang tidur. Orang ni dah mengantuk sebenarnya. Bismillah. Kita lalu ke tiga tau. Okay, guys. Sekarang ni dah pukul 5.24 pagi. Lagi 27 minit kita orang sampai destinasi Tanjung Bunga Pening. Jalan tak jam langsung. Alhamdulillah memang clear sangat. Macam hari biasa. Ya, sampai sekarang ni padahal kita target kita akan sampai pukul 9 kan. So now kita orang macam tak tahu kita nak buat apa. Sebab check in pukul 11. Dan orang yang kita orang Airbnb kita orang pergi ni best. Because dia tak berkira dia bagi check in awal. Selalu kan check in 3. Dia bagi check in pukul 11. Tapi still lah kita ada dalam 5-6 jam to kill the time. Ni kita dah nak exit Georgetown. Lagi satu kita nak main di pantai 5-6 jam. Tak ada, saya kita pergi masjid. Lepas tu pergi pantai. Masih sampai pukul 7, 8, 9, 10, 4 jam kat pantai. I kalau cakap raya kat Pening kan, bila suami cakap, oh mesti rumah Pening. Padahal bukan macam tu. Kita orang bukan raya. Macam confirm tak, kita orang ni macam bapak Musin, bapak Mutu Aisyah, dia sebenarnya dia asal Pening. Dia orang Pening kan? Yelah, bapak ayah orang Pening. Ayah Musin orang Pening. Kita beraya kampung ayah dia, bukan kampung Musin. Kalau beraya kampung Musin memang tak beraya lah kita orang. Setiap minggu dah pergi dah. Dan guys, strategi kita orang menjadi diorang dua-dua tidur sepanjang perjalanan. Kan dah cakap jangan bagi dia tidur. Cuma masalah dia satu nanti. Masa kita ngantuk, siapa nak jaga diorang? Ya, Itu dia masalah dia. Nanti kita orang tak tidur. Nanti masa kita nak tidur, siapa nak jaga diorang? Itulah guys. Kita pergi masjid terapung dulu untuk solat subuh. Tapi mana jalan masuk dia? Dia kena jalan jauh sikit kan. Mana? Kat atas ni ada kedai ikan bakar dekat. Kita pernah masuk sini lah. Ingat tak I dengan you bergaduh kat simpang tu? Dia cakap sampai sekarang aku ingat. Masyam je bini. Memanglah marah lah. You masuk dulu I tidur Okay, sekarang ni pukul 10.02 minit. Tadi kita orang kita orang kat taman tengah main. Tak nak, okey. Tadi kan lepas subuh, kita orang terus tunggu je dekat depan masjid tu. Kita orang tidur dalam kereta depan masjid selama 3 jam. Sampai pukul 9.35 macam tu. Budak-budak tidur. Lepas tu bila rasanya bila Mariam dah start bangun kot, baru kita orang gerak. Pukul 9 suku lebih baru kita orang gerak. Kita orang pergi dulu Airbnb tadi. Kita orang check, besar gila. Tapi still tak boleh masuk. Saya nampak owner dia datang check. Ada semut tak apa, biar je semut tu. Okay, lepas tu kita orang pergi kedai mamak.
bungkus makanan untuk budak-budak ni sebab lagi diorang mesti kena makan kan. Aisyah mesti puasa, kita mesti bulan Ramadan. Now, kita pergi tu. Nasi Kandar Rafael. Kedai tu restoran Nasi Kandar Rafael. Nampak tak? Nasi Kandar Rafael. Lepas tu Aisyah jalan. Ingatkan nak pergi Lotus. Nak kasih budak-budak ni main. Berjalan sebab orang terperak lama dalam kereta kan. Rupanya ada taman kat sini. Kat kawasan perumahan belakang mamak ni. So biarlah diorang bebas kat sini main. Sementara tunggu pukul 11. Family in-law Aisyah tadi diorang update. Diorang dekat Behrang. Dalam setengah jam yang lepas. Ni rumah kita duduk lah sayang. Dah sampai rumah kita. Dah sampai rumah kita. Dah sampai rumah kita. Yeay. Rumah ni guys besar nak mampu. Rumah orang Cina kaya zaman dulu, zaman British ke apa tu. Okay, I nak pergi buka, ambil kunci dan buka pagar. Umi! 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 Adik, Umi pergi. Aku aku tak pandai betul lah pakai benda Allah ni. Sepatutnya masuk pukul 3 geng, tapi kita orang dapat early access masuk pukul 11 sebab owner dia baik sangat. Setakat ni daripada pengetahuan saya, rumah ni ada 5 bilik. Walaupun rumah dia sangat besar tapi dia ada 5 bilik sahaja sebab dia ada banyak ruang-ruang yang orang kaya patut ada. Ruang-ruang yang tak perlu tapi orang kaya kena ada. Jom. Ini will be our first datuk house kan kita masuk. Biar. I tak pernah. Tapi I rasa kan rumah ni dah lama. Lepas tu orang cat balik tau. Sebab cat dia nampak baru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wow, memang macam orang kaya. Datuk-datuk ke kat sini? Kita nampak mana yang? Sini lah kita. Terpaling lah. Wah, lepas tu ada bibik-bibik datang bukakan pintu ambil barang kita, beg Gucci. Iyalah, berangan. Diam, turun. Jom. Dah sampai rumah kita. Diorang tetap akan sambung tu. Walaupun tengah fokus kat benda lain. Tak percaya tengok Dah sampai rumah kita. Datuk-datuk balik rumah daripada travel kat Turki. Perasan. Sini jom masuk pintu masuk dia kat mana? Sini pun boleh rasanya. I tak rasa ni Min. Wah, kau tengok pintu dia guys. Tengok jom. Kau tengok pintu ni. Ini pintu zaman Abbas. Tu pun ada pintu yang. Wow, try ni. Tantan ni bilik bibi. Oh ni lock ah. Oh ni stok kot. Cuba tolak. Tak ada kunci. Oh, tu tempat kunci dia ke? Mana boleh, mestilah ada kunci sayang. Logik tak, lah. itu kunci tu dalam tu kot. Tak ada lah. Ya Allah guys, this is like the most complicated house kita pernah. Aduh mak. Kau tengok we are still trying. Kesian ya Allah. Tak biasa. Ini this is the only kunci. Ya, dah kosong dah. Aku berdebar. Lah yang. Kan? Nak rakam. You guna apa? You guna apa yang otak? Rumah zaman Tok Umi punya rumah. Ya, you remember. Tapi orang kaya zaman Tok Umi. Oh, ni kau tengok tiles. Lepas tu yang Ni bilik apa? Ini unit entrance. Orang kaya dua entrance. Oh. Dan sini entrance. Terus lepas tu cuci-cuci kat Tak, sini. ini tempat aku. Ini tempat Dropping zone. tetamu datang. Tapi tak nak bagi masuk rumah. Ha? Ya, kalau diorang akan boleh lepas sini sebab tu ada landas. Oh, kecilnya. Untuk tetamu yang orang tak nak welcome masuk dalam. Adik macam suka je. Jom.
Guys, rumah ni kan memang sangat besar. Memang sangat besar dan sangat rumit layout dia. Ni meja dia cukup besar tak, Yang? Ni yang meja. I tak tahu. Sebab I nak manja. I rasa ada lagi. Adik, come. Buat rumah sendiri je, Cumanya kat belah bawah ni macam tak ada aircon. Pasal. Orang kaya dalam tu yang aircon menunggu. Cuba try. Oh. Ayah foto shoot dekat dapur lawa ni. Wow. Wow. Kita bagi tahu awal. Yo. Wow. Cantik Guys, dalam kamera ni tipu lah. Tak sama lah. Dalam kamera ni tak kuning. Adik happy, adik. Jiwa adik rumah besar-besar macam ni, adik. Tengok adik happy. Foto shoot lagi di sini. Dia nanti gambar raya family ambil kat sini kan. Adik, baik-baik. Cantik memang cantik. Dalam tu nampak cantik. Tak. Dalam. Boleh. Adik duduk situ, Mara duduk situ. Esok kita ambil gambar. Baik-baik, dek. Langkah. Hop. Oi, ni cakap dah. Nah. Tu ada hop lagi. Hop. Jom naik. Gambar je. You gambar pun dah pernah tengok. Tak tengok betul-betul. Wow. Ni lah nanti kita bermaafan dan rasa kat sini kot. Kat sini ada aircon apa semua. Bawah. Bawah yang tempat terang. Ui, 3 tingkat. Fuyu. Kita apa tu bilik first. Bilik first dulu. Ui, besar weh. Sekejap, tengok bilik first dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ni ada tandas sekali. Dengan katil. Okay, ini boleh Nat dengan Naim. Adik atau Umi dengan Papa sini. Ataupun Umi dengan Papa. Betul. Lepas tu ada sharing bathroom, ada bathtub. Baik-baik dek, langkah. Semua bilik dia ada bathtub ke? Asya rasa tandas dia ada 2 ke 3 ada bathtub. Tandas. Jom cari bilik lain. Macam never ending kan rumah ni. Macam besar gila. Besar gila. Kalau rumah kita dah habis ni. Habis lah betul. Nombor 2. Come. Senyum. Wow, ada ruang rahsia guys. Wow, sayang. I ingat ke sini dah hujung. Ada hall lagi sana. Fuyo. Ni bilik lagi. Ada tandas dengan bathtub lagi. Fuyo. Ni bilik kita ni. Dia ada tandas. Oh, sharing juga. Fuyo. Cantik pandai dia maintain. Itu lantai dia pun macam bagus. Macam cantik. Jom. Ambil mainan dia tu. Okay, kita lalu tandas je. Jom guys. Lepas tu ni bilik yang ketiga. 3 Oh, ni mungkin Ilyas dengan Luqman. Ya, betul. Kat sini. Aircon ada semua bilik Semua yang bilik ada aircon. Memang ni I check. Tak, even bilik ni pun dah cukup cantik doh. Kalau bilik anak kita buat macam ni pun okey kan? Tak ada ni dia nak. Jom guys. Oh, adik tak berhenti. Kat lampu. Belum lagi ada bilik lagi. Ada lagi. Wow, ni pun bilik single juga. Oh, siapa nak duduk sini? Tak tahu. Maybe rasa kita kena ambil bilik double tu lah. Kan ini dia. Ni besar tau tapi tak ada tandas. Ni ada ruang lagi guys. Balkoni lagi. Lain tapi sini ni tak ada kerusi lah. I tak rasa kita akan lepak sini. Ya. Cantik dah rumah ni. I like this house punya layout. Dia orang tak ada teka kan? Macam besar gila. Ya. Ini untuk jemur-jemur baju kot. Ya, betul. Jom. Gameboard ada. Aduh, ada 2. Sayang, kita cerita rantuk ni kau mani mani. Ada lagi satu bilik. Kau pun sampai miss count. Masih dah ada berapa bilik? 1, 2,
2, 3, 4, 5. Ni dah ke-5 lah. Oh, ni storeroom. Tak boleh masuk okey. Rasa ni bilik paling besar ni. Nak jadi store. Okay, so jom cari bilik kita. Itulah dia, syarat korang faham layout rumah ni. So honestly Aisyah pun sangat pening. Tapi besar lah. Dia macam bilik dia cukup 5, okey. Tapi rumah dia, kawasan dia lain besar gila. Ni untuk basuh baju. Oh, ni balcony bilik tadi. I don't know. Mami pun dah pening kepala dah balcony apa. Sebab rumah ni atas bukit tau. So even di second floor pun ada rumput. Sungguhlah Umi nak tengok sini pula. Oh, ni tadi tangga dekat ke bawah. Tangga ke bawah tadi. Kita parking kereta kan belah sana tadi. Kita orang parking kereta belah sana. Wow. Besar kan Mariam rumah ni? Takut? Kenapa main takut? Ada lubang. Ya? Sekarang ni 5.54. Tengah nak buat susu anak. Ni kopi lah yang okey. Lepas tu kita nak pergi beratur kat Din Maju Din Maju. So that's what we want. Sebab kita orang teringin makan nasi kandar. Ya, kau tahu tak kita orang Walaupun macam klise Din Maju, Aisyah dah bertahun dah kita tak makan Din Maju. nasi kandar. Because masa mengandungkan diorang berdua, I tak boleh telan nasi kandar. Tak adalah yang I dah beli kat Rawang nasi kandar Rahim tu. Bungkus-bungkus tak best. Mana ada madu, kita tak ada Kita nak keluar ni order air madu kat kedai. Kita order air madu kat kedai Okay dah. Nanti kita ada you all lah. Ni buat susu lah ni. Cara-cara buat susu? Tolong Tak boleh? payah. Tak payah. Awak nak tolong boleh? Boleh tak? Yang tambah. Adik panas tu tak? Sayang kalau hebat, sayang buat air teh terus, lepas tu boleh simpan dalam jar ni. Lepas tu simpan dalam peti ais. Saya dah cakap kamu hebat. Itu dah jadi pressure dah. Kalau aku malah buat pun macam alamak. Tapi nak hebat. Yalah. Okay, kita nak pergi menuju ke bapak mertua I. Ada waste ke? Satu, tiga, satu. Okay, jom. Last kita orang makan nasi kandar Rafi yang saya pergi pagi tadi. Sebab apa mak mertua saya cakap dekat Din Maju lauk semua dah habis. So nak saya dekat padik indoor yang aircon tu. Musim tengah beratur dia ambilkan nasi semua kat Aisyah. Yang apa muka sedih? Oh ya ke? Dah mana nak duduk sini duduk. Okay, kita orang dah sudah makan guys. Dah makan guys. Kita makan kat sini. Sedap juga kan? Oh ni okey kan? Lepas tu dia macam tak serabut jadi maju. Lepas tu sekarang ni kita pergi mana? Gurney Bay. Gurney Bay. Wah, ramainya family I. Saya nak cakap, kita kan dah biasa hustle and struggle handle 2 orang anak. Tu ada tu, faham tak? Okay. So bila ada seorang ambil anak kita, macam Umi bawa Mariam kan, walaupun Mariam tu bukan orang budak yang bermasalah, tapi dia rasa much easier kan. Betul. Padahal Mariam tu bukan needy ke apa ke. Mariam tu pun lah independent. Kau kenapa dia? Cuma kadang-kadang easier tu sebab kita tak dengar dia punya Lepas tu dia tak minta. Barang dia senang tapi dia suka minta. Dia suka tanya. Umi tu apa? Umi, kenapa dia buat macam tu? Umi. Kita nak borak pun tak susah. Betul. So macam bila seorang anak tak ada, tak kisahlah Umar ke Mariam ke, rasa macam ya Allah senangnya ada seorang anak macam tu. Tu dah biasa. Okay. Dek jom dek. Sekarang ni kita pergi Gurney Bay. Follow je lah family. Janji bahagia. Saya sangat suka stroller baru yang Aisyah beli ni. Kepala anak. Apa? Kecil gila kan boy? You pun suka kan? Suka gila. Sebab kita orang punya belakang ni taklah besar sangat tau. Lepas dah letak luggage yang saiz besar, paling besar tu, nak letak stroller Nuna memang dah tak boleh. Adik, kaki kau ni rasa sebelah hari boleh, sebelah tak boleh. Sengit, kaki dia sebelah sengit. Bila yang sengit tu susah. Spiderman. Teamwork make the dreams work. Siapa you tengah queue? Satu. Dia duduk tepi tunggu adik punya tunggu. Dari mana dapat?
settle. Tempat tadi best. Tapi kalau ada banyak duit macam nak buat aktiviti, nak ride-ride tu dengan family dan semua family join. Dan semua. Ataupun korang memang nak beriadah, macam memang pandai main rollerblade ke apa ke, memang best. Ataupun korang just nak berdating. Dating ke dating for honeymoon mystery. ke. Okay. Dia kalau korang tak nak berdating, tapi korang tak nak buat aktiviti, tak payah datang. Ya, tak best Tak sangat. menarik pun. Ya. Mahal lah, mahal. Sebab selalu kita orang pergi Ipoh, pergi yang kat KL, kat Taman Layang semua tu kan. Selalunya macam 20 minit RM15 kalau ride. Kat sini 15 minit RM30 ride dia. 33 memang mahal. Tapi macam tak terkejut pun, Pening kan. Macam sampai guys malam-malam, rumah ni lagi cantik. Yang dia Umi nak tunjuk uncle daripada jauh. Sangat cantik guys sebab ada lampu kan. Nampak interior dia semua. Tu. Hai adik. Hai. Adik takut ke? Nak. Ya. Tu cantik. Kita tengah tunggu kereta lagi satu. Mariam naik dengan atuk dia. Ya sayang. Jom jalan. Masuk rumah jom. Mariam kalau dah jumpa atuk nenek pakcik-makcik dia, dah tak ada dah nak naik dengan kita. Dia berada di fasa tu. Buka kasut. Kenapa sayang? Kenapa? Mana sakit? Ni tercucuk mulut, tergigit. Tergigit Okey dah. Jom kita tunggu yang lain. Berapa ya? Okey berapa ya? Okey berapa? Oh, Wan tolong carikan. Cakap terima kasih tak? Kita nak Hassan nak buat air teh-o because Musin kata nak letak dalam peti biar sejuk. Musin siap bawa air detox. Ya tunggu nanti Mak Ngah balik kita naik mesin. Selamat Nenek. nak bertiga, you nak bertiga sama dia. Ibu sama dia. Siapa? Saya punya